Salam sejahtera. Info sukan. Skuad Harimau Malaya terlepas peluang keemasan untuk memperkuatkan jentera pasukan apabila dua nama besar Liga Super, Bergson da Silva dan Giancarlo Gelaifoco, gagal didaftarkan tepat pada waktunya bagi aksi kelayakan Piala Asia 2027 menentang Vietnam. Isu kelewatan pendaftaran ini menjadi punca utama mengapa senjata rahsia ini tidak dapat diturunkan, sekaligus menambah lagi duka di kem kebangsaan. Walaupun kedua-dua pemain ini telah memenuhi syarat FIFA, beraksi 5 tahun di Malaysia sejak 2021, faktor teknikal luar padang menghalang mereka daripada menyarung jersey Harimau Malaya. Bergson da Silva yang beraksi bersama JDT adalah penjaring terbanyak sepanjang zaman Liga Super manakala Giancarlo Gelaifoco telah mencatat 100 penampilan bersama KL City. Ketua Jurulatih Kebangsaan mengakui situasi ini amat mengecewakan namun beliau terpaksa akur dengan realiti yang berlaku.